Dia gunakan AI, contoh OpenAI ni untuk bercakap dengan Gemini. Dalam masa yang sama ada AI yang ketiga tengah listen to that call. Faham tak? These two conversation, and then suddenly AI yang kedua ni detect ada lagi satu AI. It's Friday, let's free it. Life is busy, let job busy. Make your day, we are gonna make it. Your life full of crazy. Let's hang out with YBZ because it's Friday and we make your day free it. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera korang yang mana masih lagi setia menanti, yang menunggu setiap minggu YBZ punya podcast. Apa khabar semua? Harap-harap semuanya dalam keadaan baik ya. Okay, kita recap balik episod yang lepas yang agak special. Yang mana yang belum tengok tu boleh tengok episod 3A, boleh klik link kat bawah ataupun gambar video dekat bawah. Nanti korang boleh tengok kenapa yang episod tu paling special dalam banyak-banyak episod yang kita jalankan. Dalam minggu kali ni kita nak masuk episod yang baru, episod yang kelima. Betul lah. Itu 3A ni 35. Buku 555 lah. Episod yang kali ni, episod ni agak bagi kita agak core jugalah because of dia membincangkan tentang masa depan. Sebenarnya bukan dia masa depan kita je, masa depan dunia sebenarnya. Betul. So tajuk hari ni adalah AI. Dia kawan yang akan bantu kita dalam kerja kita ataupun lawan yang akan rampas kerja kita. Okey, bersama-sama saya hari ni Mr. M, wakil daripada generasi Y, Mr. Daniel, wakil daripada generasi Z, saya selaku host hari ni, Faiz, juga wakil daripada generasi Y, dan Mr. Avinash daripada generasi Z. Jadi kita nak bincangkanlah berkenaan dengan AI ni. Kita nak tahu dulu daripada orang-orang yang rasanya orang yang makan garam dulu, betul tak? Betul. Selalu tengok website masa cuti-cuti. Betul. Dan selalu suka padang-padang yang kosong lah. Kosong-kosong. Betul. Yang tu ataupun nama yang diberi gelaran ni adalah Mr. M. Soalan dia Mr. M, saya nak tahu lah, dalam AI ni kan, sektor mana yang awak rasa paling berisiko? Normally cakap pasal AI ni, ramai orang macam salah anggap lah. AI ni sebenarnya bukan kebanyakan daripada kita ni, dia lebih kepada mengganti. Tetapi mengikut pahaman saya, actually dia lebih kepada untuk membantu kita. Banyak lebih kepada membantu. Tapi persepsi sekarang, bila orang masuk saja injection AI ke dalam otak, maksudnya kita punya implementation adalah alamak, habislah AI kan, nak kena control pula kita punya kerja kan. Betul. So normally selalunya kalau kata based on soalan tu Faiz, actually kalau daripada segi sektor bidang lah, bidang yang paling risiko sekarang normally adalah kepada script writing. Because apa? Normally kita tengok script writing ni, orang buat exam dulu orang pecah kepala, apa soalan nak buat? Betul? Sebab apa? Dia based on ilmu kan. Sebab buat soalan exam, mungkin pertanyaan daripada segi examination, mungkin daripada segi watak scripting, ataupun dari segi jalan cerita, you pembacaan cerpen, ataupun daripada segi penulisan syair, puisi, tak kisahlah. Tapi AI ni, kalau kata you prompt satu benda di dalam AI, tak kisahlah daripada segi apa faktor pun, you prompt sahaja, boleh berikan saya 10 jenis pantun yang paling sedap dia dengar berdasarkan negara Malaysia. Contohlah saya bagi. Dia akan keluarkan pantun-pantun yang sedap. Tapi kat situ dah tak ada originality. Tak ada jiwa. Tak ada rasa tu. Sekarang kita tahu lah. So because dulu kita boleh tengok, zaman-zaman aku dulu belajar kan, Sehijau Warna Daun. Sedap cerpen tu dia kan. macam girang gembira lah. Girang gembira. Bila Aku kita baca, sebatang pensel. betul, aku sebatang pensel. Cerpen-cerpen ni kalau kita baca zaman dulu sedap. Betul. Uish, cara penceritaan, cara penulisan. Kita tahu orang yang menulis tu adalah orang yang memang pakar daripada segi penulisan. Betul. Kita tak boleh judge diorang ni sebabkan diorang tak pakai AI akan replace daripada segi apa yang diorang buat sekarang. Tapi it makes sense yang diorang punya pekerjaan akan dapat replace because benda ni kita boleh prompt saja dan dapat dalam masa 5 saat.
Betul. Betul tak? Daripada segi editing betul. Bagi Kalau saya wayar aku lagi rasa laju. lah. Betul. Sebab aku pun rasa tak ada originality daripada segi AI ni because of kalau kata kita tengok AI aku pernah juga prompt untuk anak aku punya karangan kan. Karangan kau pun kau pakai AI. Tak, I mean dia dapatkan idea lah, idea. Betul tu dia ringkas nak trainkan Kau dah anak aku menunjuk untuk- contoh tak baik Faiz. Betul. Aku bukanlah seorang bapa yang aku pilih bapa yang mudah lah. Sebenarnya Bapa aku AI nak lah. buat dia buat latihan. Jadi untuk dah buat latihan, at least dia kena ada something lah karangan yang dia kena Yes. latih tulis Untuk dia kan. belajar. So aku suruh dia salin dulu dan fahamkan kerangka perenggan apa semua. Apa yang aku perasan ni adalah AI banyak menggunakan bahasa-bahasa pasar gitu. Betul. Dia tak menggunakan bahasa yang betul-betul as in bahasa. Macam contoh even masa kita dulu baca cerpen Cerpen, semua. Kita akan ada ayat-ayat puitis Betul. macam sayu gia Betul. masih lagi guna pakai. Maksudnya sayu yang sangat kan. So benda tu dah tak diguna pakai adalah AI. AI dia tak pakai bahasa-bahasa prompt yang kita tahu sedap didengar. Tapi dia sebenarnya AI ni dia based on data yang AI tu pakai. Dia sebagai yang selalu menggunakan AI yang macam korang tahu kan apa-apa kod AI Yang malas lah. yang bukan maha pemalas. Dia sebenarnya AI ni bukan untuk orang yang suka buat kerja last minute. Sebab contoh Faiz, bila kau minta karangan untuk anak kau, bagikan contoh prompt kau bagi kat AI tu untuk dapatkan cerpen yang berpuitis tu. Aku tulis kat situ, tuliskan karangan Okey. waktu hari cuti. Okey. Untuk budak darjah 5. Okey. Dan aku pun keluar. Benda tu dia kadang ada mix up language Yes. juga. Okey. Dalam pada situ. Kenapa jadi macam tu adalah kaedah kita prompt. Betul. Sebab tu sekarang ni di era kita nak menyelusuri di era AI ni memang kita ada kursus khas untuk belajar prompt AI ni. Secara dia tepat lah. Ya betul. Sebab tu tepat. Ingat tak Faiz yang kita buat satu calculator yang kita boleh setkan target kita punya sale berapa, kita punya target berapa, dah boleh keluar berapa estimation yang apa yang kita perlu buat. So kita tahu proses. Sebenarnya benda tu boleh dicapai dengan prompt yang betul. Faham. Contoh kau nak puitis kan, buatkan satu ni contoh buatkan karangan untuk pelajar darjah 5 yang ayat menepati tata bahasa berdasarkan apa. Kau kena beritahu dia sebab senang dia nak search data-data yang ada dalam AI tu. Berkira betul lah apa yang aku pernyataan daripada awal tadi aku sebut yang actually AI ni dia lebih kepada membantu Yes, sahaja. betul. Bukanlah dia replace daripada Betul. segi Dia tak boleh dia tak boleh replace kan. Betul. Contoh kalau kau reply kan, tak puitis pun. Betul. Dia akan cuba buat puitis tapi tetap tak menepati cita rasa kita sebab kita tahu kita nak tak yang mana. prompt seelok tu. Sebab mungkin kita tak ada merasai jiwa membaca Betul. tu daripada ni kan. Macam aku dengan M memang dah best baca, memang. tengok website. Betul. Macam Website tu nombor banyak satu tengok lah. lah. Baca website tu aku jarang lah. Dia banyak tengok website lah untuk aku tahu. Sebab kita zaman-zaman blog. Kita dulu zaman blog. Cik Apple. Betul. Wah, banyak. Dia blog kalau orang. macam Avinash lah. Okey, kalau Avinash aku nak tahu. Kau rasa sektor yang paling berisiko? Macam diorang kata benda ni more kepada membantu. So ada tak bagi kau yang kau rasa sektor ni is a critical condition already lah sebab dengan adanya AI. Sebab aku rasa based on apa yang aku nampak sekarang ni more kepada customer service punya line lah. In which kalau kata kita call pun mostly semuanya dah answered by AI. So kalau kau rasa apa sektor yang kau rasa lebih berisiko lah untuk I rasa actually every sektor tu dia ada dia punya own speciality lah. Sebab kalau AI boleh replace human, orang yang buat AI pun human juga. Yalah betul. So it's impossible untuk I bagi tahu satu industri tu kena macam memang dia punya job scope memang susah nak buat. Sebab actually like it or not AI dia jadi AI juga. Human is human. Sebab the reason kenapa kita perlukan human thinking daripada AI thinking is because human boleh buat logical thinking that AI can do. Betul. AI you kena ajar dia macam mana nak fikir, baru dia boleh fikir. Tapi human we can, sebab kita based on emotion. Yes. Kita boleh faham. Sebab kalau customer service macam you bagi tahu, you nak letak AI, kalau customer tu is in a emotion where dia nak marah ataupun dia sedih, something is lost, you rasa AI tu boleh faham tak dia punya emotion? Tapi most of majority punya syarikat zaman sekarang memang diorang tak kisah pasal emotion client. So Dia they akan- definitely just diorang perlukan satu benda
yang boleh reduce their cost kewangan daripada segi apa dia pun syarikat punya financial lagi pada diorang lebih memikirkan apa yang klien diorang nak. Dia actually true. Dia depend lah. Dia kadang kalau you tengok, if you ask me, dia kalau customer service yang servicing line, Yes. kalau AI memang hancur lah. Sebab how long you gonna depend on AI untuk servicing? Sebab customer selalu have complaint. Betul. I mean, kita orang semua customer. Kalau Kita nak tiba-tiba customer, Astro betul. tak bekerja, kita nak Betul. pergi call, nak tanya macam mana. Takkan AI jawab, kita macam kita akan lagi frust nak Yes. cakap dengan AI sebab Betul, dia betul. bukan senang nak faham. Betul. So that is where human stands strong. That's why kalau contoh macam you bagi tahu, company nak save cost. Yes. Tapi kalau dia nak save cost, in the long term, you rasa company tu sustainable tak? If they gonna use AI. Tak boleh. Macam kita ada Depends company Dia akan lah. jadi It shortcut depends lah. Depends macam on si actually company depends lah. lah. Kalau contoh customer service apa yang dia buat. Betul. Kalau more tu macam servicing, I believe human is definitely needed lah. needed lah kan. betul. Tapi dia ada juga macam tak kata diorang kapitalis ni kejam sangat. Dia ada line yang more kepada, dia akan fikir more kepada ekonomi punya decision. Yes. Dia akan go for human punya decision. So based on apa yang I tengok kalau dalam industri customer service, memang most of my colleagues yang dulu dalam keadaan customer service, dalam customer service line banyak yang dah tukar department, dah go through orang panggil tu retrenchment, ada restructuring department, dan most of them yang impact sebenarnya adalah customer service. And this one I memang notice, boleh kata I antara orang yang kerap call customer service lah, untuk check apa semua kan. So hari-hari lah call. Tak adalah hari-hari kan. Yang hari-hari call habis. Kalau yang answer tu awet, mungkin hari-hari call lah. Tapi awet tu pas kerana awet tu Habis AI. sekarang pun AI. awet tu pun AI machine. Aku pun AI. dah naik jemu dah nak dengar. Naik jemu dah kan. So bila benda tu jadi AI ni, kadang yes, ada certain yang the query is kita nak dapatkan the answer. So, macam contoh kita nak tahu baki, benda tu yes boleh pakai AI. But when parts yang kita nak complain about the loss of service ke apa kan, by the time bila benda tu pun digunakan dekat AI, kita is beat the purpose lah. Yeah, it's not make sense kan. Dia Benda tu datang benda nak- yang dia tidak based on tidak data. mendatangkan apa yang kita perlu. Betul. I Keperluan nak kita tahu sebagai lah, like, manusia. kalau you bagi tahu customer service line ni, like most of them lost job ni, kira daripada segi orang yang bercakap ke, atau macam, sebab customer service kan ada macam calling and texting, macam bila you ada macam something you text. Most of the time I think customer service yang Faiz mention is because Yang first line yang of first line yang of lah. first yang kita call. Yang Yang first jawab line lah. lah, first Yang line first lah, text first memang line. dah automated ke AI dah mostly. Memang live chat, based on what I've been most of my colleagues semua beritahu, memang Even dalam live chat, KWSP pun AI yang reply. betul. Live Saya chat rasa kalau- benda ni memang need to been highlighted lah. I think kalau kata daripada segi sektor-sektor kerajaan dan swasta, actually depends on you guys lah, because this is my opinion yang personal lah. Tidak merangkumi daripada segi podcast lah. Personally, apa yang kita tengok daripada segi side positif dan negatif side ya. Because kalau you think as a syarikat yang betul-betul memikirkan untuk reduce the cost, tapi tidak memikirkan apa benda yang benefit daripada impact segi pada impact kepada masyarakat yang you nak serve. Kita just ambil salah satu contoh daripada segi sektor keuangan lah. Okay? Mungkin bank A, bank B, bank C. Ada bank A, mungkin dia hanya masih lagi pakai customer service. Mungkin bank C dia dah directly automated kepada AI. So, imagine if you have any cut tertinggal something, atau mungkin you dah kena scam. Kadang-kadang you nak tunggu bercakap dengan AI tu, kita rasa macam Makan masa. takkan I nak kena queue sampai 20 minit, 30 minit untuk hanya bercakap kepada line yang betul. Sebab you, benda ni emergency. Kadang-kadang you kat luar negara, you tak boleh macam immediate react. Sedangkan kita sendiri tahu timing tu very limited. Short. Kita perlu ada decision yang memang tepat-tepat. Kita cakap, kalau barang kita kena rompak ke, kita call immediate. So kita tahu solution tu dalam masa 10 minit, ada tahu okay, this one part ada resettle, bank ada resettle. Tapi masalahnya, because of this punya situation as a customer service punya line, kalau you tak boleh angkat call kita, emergency to happen, what will happen to us? Because kalau kita setakat 30 minit untuk membazir masa bercakap dengan line you saja yang tak boleh tembus, then what is the opportunity yang kita akan try untuk solve tu hari yang pertama? Baik saya sendiri fikir cara nak buat Yes. apa kan.
Why Betul. want to depend on Nak tunggu tekan satu. Yes, Dia cakap betul. tekan dua, tiba-tiba Betul. masuk ke AI. Yes. Dah sedia angkat Yes. telefon mesin. Yes, So at the end memang tunggu masa betul lah. sebab kita merasakan yang company-company besar, tak kisahlah daripada segi apa sektor pun, you want to actually try to reduce. You nak try to implement benda yang orang tengah buat semua. Ya, betul. Yes, that is the positive side. Sebab you punya company is positive side. But the bigger side yang kita tengok because you serve masyarakat. Because kalau you tak ada customer service, macam mana orang boleh tahu you punya company? Betul. Setakat you buat marketing, tapi orang tak tahu kalau you punya services tu tak bagus. Betul. You think you punya company boleh sustain ke? Dia takkan sustain. That's why when it comes to servicing line especially, kalau apa-apa service yang kita tengok lah, like any servicing company ke, yang buat financial ke, yang buat anything that involve servicing, AI can never replace. Betul. Sebab there is a reason why dia panggil servicing. Sebab it was serviced by human emotion. Sebab orang ada problem, dia datang kepada servicing company. Betul. So AI nak solve problem tu memang in the short period of time, macam Mr. M bagi tahu memang tak boleh. Betul. Sebab people need immediate answers. Betul. Tapi kalau kau notice sekarang ni, mostly apps besar pun semua dah ada dia panggil apa tu, in-apps punya customer service tau. Ya, betul, faham. build-in. So that is what makes me think yang macam benda ni dia akan trial version untuk AI to gather all the information yang apa masalah-masalah yang currently tengah happen. Dia takkan reduce straight on the spot. But macam kita tahu AI ni belajar. Collected. Betul. Ya, dia Dia collected data, betul. So benda ni mungkin akan jadi dalam 3 ataupun 4 tahun. 4 tahun yang akan datang. Sebab dulu Betul. agak janggal untuk kita nampak AI ni dalam apps yang lain. Betul. Macam sekarang ni even kita tengok telco mostly dah ada dalam Betul. apps dia orang, dah ada AI dia orang sendiri. Even macam kau cakap sektor kerajaan, KWSP pakai Elina. Betul. Elina nama dia. Nama dia Elina je saya Elana ke Elena something Oh, like tapi that free lah. hair. Yang aku tahu dia free hair dekat orang lah. Oh, Elina tu dia macam bot lah. Mungkin boleh Dia sebab sebab dia dia- cakap rehab tu dia mungkin ni boleh buka, dia tutup tukar mata jadi dia. hujung. chatbot. Syarifah ke nama Tapi dia actually kalau chatbot dengan tu pun sama je, dia based on data. Betul. Kalau kau select sikit ayat kau baru first time dia dengar memang akan take time lah nak tak nak. Wait for 5 minutes for human. Ya. Ada juga connect something oh, ya. kalau jawapan Bagus dia tu. tak ada jawab, dia bagi human. Dia akan connectkan kepada Tapi kau tunggu lah. Dia tak ada beza pun dengan main sim-sim. Ya. Dah, apa dia apps tu sim-sim? Ya, SIM lah, ada SIM lah. Tak, bukan. Dulu kan ada apps sim-sim yang Sim. kita boleh chat dengan dia. okey. Macam tu lah. Dia yang tu adalah orang kata apa, permulaan awal chatbot lah. Sebab dulu at first benda ni sebab masa aku dah zaman customer service tahun 2013 2014 lagi. Benda tu dah apa orang kata, orang dah mondong-mondongkan lah orang dah kata. Dulu IVR, voice automated recording system kan. Bila kita call kita Please boleh tap terus the card. self-serve lah. Kita panggil as a customer untuk self-serve dekat IVR. So benda tu dah dulu dah orang dah wawarkan customer service line akan gone. Customer service line akan gone. At the end tak excon lagi. Dia masih lagi ada. Faham tak? Dia masih lagi ada, cumanya risiko dia nampak lebih menyerlah. Because masa IVR tak semua company willing to bear the cost untuk buat IVR. Sebab untuk set up call center, yang live call center berbanding set up IVR, sebenarnya set up IVR lagi mahal. Yalah. But right now untuk AI tu sendiri dia ada banyak open source, DeepSeek, dia ada Gemini, Perplexity. dan even Microsoft pun ada dia punya built-in dalam Betul. 365 untuk kau buat Ping semua tu, AI betul. semua. So benda tu dah jadi, the cost is minimal. Betul. Dia tak semahal macam dulu. Faham. So that is where ni aku rasa yang customer service line akan jadi risiko dia, because of dekat situ the cost lah. Untuk cost orang lah, tu yang reduce fikir the cost lah. by economy wise, dia akan fikir. Betul. Daripada aku bayar seorang customer service yang per year dia aku kena keluar maybe dalam 40 to 50k. Belum masuk benefit insurance, medical benefit untuk So-so. family, so EPF apa. So EPF tu mungkin masuk dalam gaji lah, 40 to 50k per month. So itu yang aku rasakan akan buatkan customer service tu dalam sektor So yang one of baik the lah. sector lah. Kalau macam based on my understanding pun, something that human ambil masa yang banyak untuk buat, lama untuk buat, AI boleh buat,
yes, AI can replace. Betul. Sama juga kalau macam designer apa semua pun, Yes. orang pun dah start kancong. Sebab AI boleh speed up. Apa-apa kerja yang AI boleh speed up, yang human ambil masa 1 hari, 2 minggu. Yes, Tapi actually boleh replace. penambahbaikan daripada segi apa yang cakap tadi lah kan. Because if you think that AI, kita bercakap pasal AI ni, the benefit because kita human, kita benda, kalau you majikan ke, you shareholder ke, you perlu something benda yang benefit. AI ni perlukan benda yang bagus untuk you punya company. As example, saya tidak cakap lah yang AI ni tidak bagus. Betul. Maksudnya daripada segi apa yang dia boleh buat, kita kena bagi kredit. Okay? Betul. Contoh salah satunya adalah pembuatan daripada segi machinery lah. Kilang. So kalau you nak replace manpower you untuk reduce, yes you should. Because you dah memang bergantung daripada segi you punya penjualan sale. Betul. Contoh example, kalau you buat kereta, zaman dulu elektronik semua, kalau kita tengok kat kilang-kilang orang, semua pekerja-pekerja kilang dia akan tunjuk coding 1001. Dia akan tunjuk elektronik. Yeah. Because you nak buat telefon tu satu persatu kan. You kena ting. You nak check lagi button, test pen tu. Test pen je saya. Nowadays, kalau you pakai AI untuk prompt, because mesin tu dia hanya akan bergerak Based kalau on based data on dia prompt. ada. Based on prompt dengan Prompt data yang you dia tu, ada lah. kalau you prompt betul, coding tu jadi 001, dia akan ikut je 001 macam menjahit lah. Mesin jahit. Betul. Kan? Kalau you perlu replace that manpower daripada segi sektor perkilangan, yes, there is benefit. Positive side dia, pengilang boleh pengeluaran daripada segi sale dia lebih banyak. Yeah. Dia tidak perlu memikirkan manpower yang terlampau banyak untuk siapkan mungkin kereta mungkin 100, tapi dia tidak perlu pening untuk siapkan dalam masa mungkin 3 bulan. Betul. Sebab sekarang ni most of the kereta punya industri, automotive industry, cat pun dah tak pakai orang. Betul. Daripada dulu dia dah pakai Betul. mesin. Assembly line pun bila dah nak pasang compartment sahaja. Betul. Pasang pintu Betul. baru guna human punya ni. Betul. Yang last ending, yes, betul. Sebab Dan dia orang punya ubah-ubah tu pun aku tengok mostly dah pakai mesin dah. betul. Even Mostly welding 80% lah. body pun dah pakai mesin. Betul. Tapi contoh detail work tu mesin tak boleh ganti. Macam mana pun still tak boleh ganti. Still tak Untuk boleh details ganti. work tu. Sama juga dulu cakap data analyst tak lama lagi ganti Betul. AI. AI betul dia akan buat data analyst tu betul. Tapi untuk human punya pemikiran dia tak boleh masuk. Yeah, Mindset, sebab yes. orang Critical yang thinking, buat AI emotion pun tu tak ada. is also a data analyst. Betul. Also in someone who in the data line. So kalau dia pun tak ada, macam mana dia nak replace orang yang create the person? Betul. Macam God create us, kita nak create dia balik. Tak boleh kan? Faham. Make sense lah. Itu dah macam cerita Terminator tu. Kan? Dia datang selamatkan, rupanya dia selamatkan diri dia sendiri. yang sendiri yang muncul. Lelah pusing tak tahu. Tak tahu dah cerita Tak tahu, sesuatu, tak Yang tahu. kita nampak adalah mostly banyak daripada side positif betul. Positif impact lah AI kepada human ni. Sebagai orang yang banyak guna AI, negative impact yang kau rasa daripada AI ni, sebab yalah kau dah guna AI ni boleh kata almost every day lah dalam kehidupan kau betul. Daripada segi kerja, aspek kerja, aspek soalan peribadi, kita akan tanya mostly sebab Google dulu kita kena buat kerja. Sekarang Betul. AI dia akan buatkan kerja untuk kita. Betul. Nak satu benda tu banyak website tu kena buka. Betul. So, apa yang kau rasa negative impact yang akan jadi kalau kata contoh kita terlampau bergantung sangat dengan side AI ni? Dia bila masuk istilah terlampau bergantung ni, kita dah memang malas. Yes. Dia automatik akan datang penyakit M. Bukan Mr. M lah. Dia Bukan penyakit Mr. M lah, bukan saya lah. Bukan Mr. M lah. Tapi Dia penyakit tu nama dia penyakit M. M. Nama dia. Dia Bukan adalah malas. Sebab Malas. sekarang ni kita kena educate orang ramai bahawasanya AI ni hanya tool sahaja. Sama dengan zaman kita membesar pakai Google. Betul. Hanya tools macam Google kita pergi library lah. Still kena cari satu bahan. betul. Tapi at the end kita still kena cari nombor rujukan apa semua kan. Rak berapa apa betul, semua. betul. Semua lebih Sama mudah kan? lah kerja kita. Ya betul. Cumanya AI ni beza je. Contoh kita pergi library, kita key in je buku apa kita nak, dia keluar terus. Buku-buku yang kita nak. Itu je beza dia. Dia lebih direktif. Pergi kat situ je. Terus. Dia tak ada kita dulu Rak Google. berapa. Dia spesifik Contoh, lah. keluarkan muka Faiz. Faiz mana kau nak? Betul. Faiz mana kau nak kan? Tapi sekarang keluarkan muka Faiz. Kebetulan dia dah datang muka Faiz, keluar muka Faiz lah. Dia akan based on data dia. Dia tak boleh create satu benda yang tak wujud. Sebab tu, ada satu test, ini popular and semua jenis AI, DeepSeek ke, ChatGPT ke, OpenAI, semua fail. Oh. Soalan dia soalan yang dia. ni korang penonton pun boleh try. Saya nak pergi basuh kereta. Jarak dia adalah 50 meter. Patut saya jalan kaki ke bawa kereta?
Itu je soalan dia. Korang sebagai Soalan manusia, logik lah. Tapi okey, dia jawab soalan kau rasa yang AI tu jawab apa? soalan B lah. Kalau saya Okey, saya nak pergi Jalan basuh kaki ke? Saya nak pergi basuh kereta. Okey. Jarak saya ke tempat basuh kereta 50 meter. Okey, saya tulis sekarang. Patut saya jalan kaki ataupun bawa kereta? Bawa kereta. kau nak pergi basuh kereta kan? Kau bawa Yes, kau akan jawab macam tu kan? Tak, AI tak. Dia akan bagi tahu, okey, jarak tu walking distance. So, you guys boleh jalan kaki. Unless, dia siap bagi tahu, unless kalau cuaca buruk, tengah ribut, better ambil kereta. Maksudnya dia tak faham daripada segi yang dia hanya sebenarnya AI ni werewolf lah. Kenapa dia jawab macam tu? lain. Tak lain. Bukan. Dia berjawab based on data yang bahawasanya 50 meter tu walking distance. Dia lupa yang asal dia. Asal tujuan betul. asal Betul. sekian tu pergi mana. Dia terus go jam dekat question Betul. kau. Sebab tujuan tu datang pada mana? Oh, faham. Tujuannya bukan datang pada data. Datang Tujuan datang human pada lah. mana? Datang Orang yang daripada tanya soalan kita tu lah. Yes, betul. Sebab kenapa Tujuan tu korang- datang pada hati hati kita. kita. Niat kita tu Niat, apa? betul. Dia tak boleh baca. Yes. Sebab tu AI, sebab tu beritahu AI bukan untuk orang buat kerja shortcut. Tak. Bukan untuk tapi kalau kau betul pandai, kerja kau akan jadi shortcut. Tapi kau tak boleh prompt simply lah. Sebab tu kau nak buat poster apa semua kan. Sampai 4 kali kau tak puas hati lagi poster kau macam tu. Sampai Yes. kena bayar balik lah. Sebab- sampai kena bayar. Ya, sebab kenapa buat email sampai 21 kali nak Daniel prompt. bagi tahu tu betul lah. Sebab niat yang kita nak fahamkan kepada AI tu, kita kena bagi tahu sampai dia faham. Sebab dia tak boleh baca apa yang you nak. Betul. Tapi kalau you cakap dengan human to human, I cakap dengan Daniel, I suka suatu perempuan ni. You dah tahu dah niat I. Betul. Dia betul suka perempuan. Tapi I cakap ChatGPT, I suka perempuan tu, dia akan tanya, okay, what type of emotion you have? Oh. Do you like her as a friend? You pernah try Gavin? Girlfriend dah pernah. Ini pengalaman lah. So, friend, girlfriend. So, dia tak spesifik. Ya. Sampai Tutup dia. sampai dia faham apa-apa yang you kena bagi tahu dengan Betul, aku betul. suka dia sebagai girlfriend. Plus dia akan bagi ya for girlfriend. Okey baru dia advise. Macam tu. Lepas tu dia advice pun tak kena dengan tak situasi kena dengan dengan perempuan tu. So you have to be very very specific until dia Betul. faham okey ni yang kau nak. Macam kau nampak side daripada negatif tu side yang macam mana? Macam aku cakap tadi lah, aku masih bersetuju daripada segi sektor negatif dia macam penulisan lah. Sebab aku orang yang suka berkarya. Aku suka penulisan, aku suka benda-benda yang puitis. Dan aku suka Pantun. aku lebih suka kepada kalau kata kita sekarang kan, kita banyak zaman-zaman sekarang orang dah tak kenal dah nama-nama cendekiawan, tokoh-tokoh yang terhebat. Orang hanya tahu, kenapa aku boleh tahu? Aku rasa kalau tanya pendeta Zabar tu dia cakap, Diorang takkan kenal. berada tu betapa dalam gua kuasa. Diorang tak kenal siapa Zabar, siapa mungkin pembaca Sama Said. Sama Said. Dia takkan tahu Diorang takkan tahu sejarah kapal When the Week. Betul, diorang takkan tahu betul. siapa Karam Sinwalia. Diorang takkan tahu. Karam Sebab Sinwalia. Karam Sinwalia bercakap daripada segi cara percakapan tu, because dia membaca punya orang. Dia tak Sedap. kenal Dia Ismail. orang yang berpuitis. Sepandai-pandai tupai melompat. Yes. Dia tak Tapi- kenal betul. baca betul Ismail. Yes, diorang tidak akan kenal. Saudara. Yes, betul-betul. So Tak kenal. cara bercakap tu Tanya dia lebih Tengok suka. muka. Tengok muka betul. kenal. Maksud aku kat sekarang kat sini, negative side dia, budak-budak zaman sekarang ataupun mungkin generasi akan datang, diorang dah tidak mengenali cendekiawan yang akan lupus daripada sejarah ni. Kalau So benda tu tak kita diajar, dah sebenarnya yang kena bagi tahu yang benda-benda yang negatif ni kita kena jadikan positif. Daripada segi penulisan, macam mana korang boleh dapat penulisan yang puitis sedangkan kau pun tak tahu siapa pembaca ataupun siapa penulis asal. tak tahu history dia. Kau tak tahu history pun. Macam So lagu tapi kan. kau just tahu. Ya. Kau just tu tahu je. apa yang kau kena buat. Apa yang je. kau kena buat je. tak faham logik lah. Ya, So, Betul, tak faham logik. that niat tu lah macam Daniel cakap tadi, kau setakat aku nak prompt benda ni jadi puitis je. As long the job is done. Yeah. Betul. tu je. Dia akan jadi kerja cincai lah. Kerja cincai. Dia akan So cincai. negatif bagi aku rasa yang paling negatif adalah sejarah yang kita patutnya dia angkat, dia akan hilang because ChatGPT ke Gemini ke Bing ke everything yang kita pakai sekarang, AI lah kita cakap, search, kita boleh search lah berapa banyak pun. Ya, betul. Tapi kita sendiri as human yang melalui pengalaman tu, yang mengenali siapa tokoh-tokoh tu, kita je yang boleh bercerita in detail, Betul. tak seperti AI yang bercerita. Yes, Betul. Agree. Betul. Betul. Sebab tu That is AI my yang negative globalisasi. side lah from Betul. the AI punya. Daripada side Emma. Mana kat sini kalau kata apa yang aku rumuskan,
AI ni sebenarnya dia tools yang bagus. Kalau kau Hmm. guna dia dengan cara yang betul lah. Dan kalau kau over usage or over dependent dekat AI Betul. ni, dia Dia akan akan merosak lah. Rosakkan kau lah. kau lah. Sama macam kita terlampau over reliant pada Google lah. Betul. Apa-apa sikit Betul. Google, Apa-apa apa sikit sikit Google. Dulu kan? macam tu lah. And then, Kau ni sikit Google. Sikit Google takkan semua tak tahu kan. Lepas tu Betul. bila benda Kan, tu kita kalau- nak kena cari, Betul. kita nak kena baca banyak, kita akan jadi malas. Kenapa? lah. Betul. Kenapa orang cakap macam tadi dia ni cakap kan? Kenapa orang cakap asyik Google? Kau takkan tak tahu. Kenapa perkataan kau takkan tak tahu tu keluar? Korang tahu tak sebab apa? Sebab kau tak membaca. Itu je sebenarnya. Ya, dia kau kata, tak tahu. kau tu lah tak jejak khabar. Dulu. Sebab kau tak Kau tu lah membaca. tak jejak khabar. So kalau kau bertanya kepada orang yang membaca, kau ingat dia tak tahu ke? Tapi this point tu I rasa macam kurang I support lah. Sebab untuk I kan, kalau macam I Kurang orang yang tengok support. Google Ah. kalau contoh, kalau orang cakap kenapa you asyik Google, tapi kalau I nak tahu something, I Google. So sekarang I dah tahu information tu. So the next person yang tanya I boleh jawab dia. Kau tak Faham Google ke? I tak tengok Google. I jawab I sekarang. Tapi dia tanya, you pandai baca? Tapi tak, I sebelum ni dah Google. Oh. You faham apa yang saya? Dia faham. in a way lah, from my perspective. Yelah, betul Sebab lah. sometimes kita Google untuk macam AI ke Google, kita guna something untuk kita nak tahu benda tu for first time. So Betul. kita nak faham logik di mana kita tak nak rely dekat dia dah. But in Google itself pun, okay, kita bukan Google saja-saja as in Google. Kita Google, but Google tak terus bagi kita full Jawapan option. full. Jawapan Dia full. dia Tak macam dia AI. akan bagi kita full Dia links yang tak untuk spesifik kita lah. sendiri yang buat. Betul. Cuma okay, macam contoh dulu, kau nak tahu pasal ekonomi, kau pergi lah baca buku ekonomi. Betul tak? Habis semua satu rak buku ekonomi tu dekat library kau Buat kena baca. assignment, buka Baru balik kau surat nak khabar tahu. lama tu. Betul. Tapi bila mana ada Google, kau nak tahu macam contoh macam mana untuk cara pengiraan kos dengan ni. So Google akan bagi kau listing of buku. Untuk you Google pergi takkan baca. bagi kau Betul. apa surat berapa kau nak Betul. kena check apa Betul. semua. So Betul. kau masih lagi ada inisiatif Perlu yang kau membaca buka tu. buku Pergi Even buka kalau buku. kau beritahu Betul. line of business kau buat apa kan, pekerjaan kau macam mana kau detail. Okay, aku kerja sekian-sekian. Betul. Target segmen aku sekian-sekian. Kalau business lah, target segmen. Kau boleh tanya je ChatGPT ke mana-mana AI, buku apa yang diorang suggest untuk kau baca. Jadi nak tak nak, kau kena baca juga buku. Baca juga. Kau Betul. rely on diorang semata-mata. Yes. Sebab sometimes information yang diorang keluarkan is based on data. Betul, setakat information sahaja. Betul. Tapi kalau kau nak in detail, kau kena tanya tokoh tu yang menulis buku tu, ataupun kau sendiri pergilah baca buku Betul, yang diorang dah betul. karang tu. Betul. Tapi bila Kan? masa AI sekarang ni dia jadi isu dia adalah bila macam Google dia bagi kita link. So kita mesti buat kerja. Betul. Untuk AI kita dah tak buat kerja. Yes. Kita just type dapatkan aku kiraan dengan costing, dia akan terus bagi contoh, dan kita akan over reliant dekat information yang ni. Dan bila lama kelamaan, okay, kenapa kita rasa Google is the best punya information Tools provider lah. kan? Sebab dia lama kelamaan dia dah jadi normal. Betul. Orang dah jadi reliant on Google. So benda tu sama juga daripada side AI, ChatGPT lah, ChatGPT AI kan. Bila mana terlampau benda tu semua orang dah jadi normal kan. Kau AI lah, kau chat lah, kau ChatGPT lah, kau chat. betul. So benda tu akan jadi okay, inilah information yang tepat sebenarnya. Padahal benda tu boleh jadi false. so betul lah macam apa yang poin-poin yang korang kata, bagi aku rasa ada positif dan ada negatif. Yes, side dia kan. definitely. Nak tak nak dia still adalah satu tu sajalah. Dia end of the day tengok kepada how you use it. Kalau you guna dengan betul, di mana you use the information, you faham information tu, logik, okay, bagus. Tapi kalau you just nak baca, copy paste is sia-sia je lah. Sia-sia lah. Sebab tu AI ni dia bukanlah macam terperinci, sebab kita dah more tu pada penulisan, gaya apa yang ChatGPT punya jawapan. Tapi sebenarnya AI ni meluas. Daripada segi sekarang kalau tengok daripada segi penternakan apa semua, dalam bidang agriculture lah. Sebab aku bidang tu juga dulu. Dah ada untuk dia detect dah hujan. Kalau hujan tak perlu siram pokok. Dia ada detect benda tu. Ada Tapi ekonomi. actually daripada dulu lagi tak guna AI pun, tapi dah ada sensor apa semua. Sebab kalau guna AI pun dia still based on sensor. Sama je. Tak Actually ada beza. benda tu just nak kepahaman kita Betul. sebenarnya. Bila you sendiri adapt dan you sendiri buat implement, you as human, kita manusia kan, pengalaman tu kau tak boleh bercerita dengan AI pun. Betul. Even sekarang kalau yes. kita
tak tahu untuk buat website ke apa Ha. kan. Boleh guna AI buat Betul, website. betul. Kita boleh buat kalkulator Faiz hari tu guna AI. Kau Berjaya boleh je. prompt, betul. Memang Tapi boleh prompt. kalau dari segi Faiz nak tanya, you punya point of view in terms of before 10 years time, sebab you orang more pioneer than Gen Z. Saya nak tanya daripada kita before lah, 10 Vinash. before 10 15 years before lah, bila you orang masih sekolah ke, did you guys predict that AI will be here in another 5 to 10 years time? Never. Never. How about you, Mr. M? You You ada predict lah macam I kita ada personally, GPT ke? I personally rasa benda tu tak pernah terfikir lah. Tapi I memang imagine because daripada segi peredaran masa, sebab bila movie-movie yang diorang karang, Robot. benda-benda robot tu Skynet. adalah pernah terfikir. Ada rasa sikit lah, tapi you tak rasa pernah dia terfikir, akan tapi jadi dia tidak possible akan lah. jadi possible because kita merasakan humanity takkanlah tiba-tiba terpadam dengan apa sahaja benda yang kita buat. Takkan semua duduk Mungkin dalam ada, ni kan. bagi aku mesti ada limitation. Faham? Betul. Mesti ada kill switch Yelah, dia. mesti kena ada kill switch. Takkan kau nak biarkan semua orang tak bekerja. Betul. Kau takkan kau nak biarkan semua orang hanya duduk di rumah because satu cerita yang memang betul-betul terdetik bila cerita pasal AI start aku memang ingat cerita Wall-E. Wali. Wale ke Wali? Wale lagu. Bukan. Tu bukan. Bukan. Oh, Wali yang robot. Ya, Robot. robot mata besar tu. Yang semua- Kamu semua yang warna- robot dia jatuh. Yang dia Orang macam lain dia dia pergi tempat lain tu. Yes. Tiba-tiba Kau tahu jadi- tak? tiba-tiba Masa- jadi kotak. Masa tu kau tahu bila masa aku terfikir pasal AI because tak ada apa-apa tumbuhan hidup masa tu, tapi dia bawa satu Pokok dalam kasut. kecil tu. Dalam Yes. kasut. Tak, tapi aku nak tanya, kenapa lipas tu tak mati? Betul. Kenapa lipas tu tak mati? Nampak dalam cerita tu pun lipas tu susah mati. Maksudnya kau dah tahu lipas tu kalau dia terbang, tak apa tak payah cakap lah. Sebab semua dah tahu. Jadi BABI lah. Takut So, kena ban lah. cerita dia, masa dalam cerita Wall-E tu, kan? Wall-E. Wall-E lah. Masuk 3 kali aku minta dari Wall-E kan. So cerita tu, bila dia dah kena tangkap, lepas tu dia bawa naik atas kan. Kau tengok tak? Bila aku tengok kan, rupa-rupa macam kita akan jadi macam ni. Sebab apa? To rely on AI. Kau terlalu rely on AI first. Masa tu AI tak berkembang lagi. Tapi aku bercerita pasal application. Masa tu tak ada Grab. Tiba-tiba ada Grab. Kita duduk rumah, order saja dapat makan. Aku teringat dalam cerita tu, ada orang-orang yang duduk dalam tempat makan saja. Dia order je, dia tekan je makanan tu sampai. Bila dia robot hantar kan. Aku macam, weh malas je kau. nak bercinta, nak pegang tangan pun susah. Ya. Sebab semua makan dah gemuk. Tulang Oh. Tak, semua pattern sama je Yes. untuk badan. Tu aku memikirkan, wish, bila tengok cerita tu, aku cakap, aku boleh imagine benda ni akan jadi nanti. So bila dah kita buat ada app, aku pun jadi kadang-kadang order je dekat application apa ni, hijau, orange semua. Order je tapi benda tu dia nampak impact kita, kita jadi malas tau. So- Penyakit M tadi yang kau sebut tu lah. Dia penyakit M ni dia ada bila ada duit lah. Betul. Dia bukanlah kata, dia M tu yang ada duit tu adalah memudahkan. Memudahkan. Bukan yang lain lah. malas. Dia memudahkan. Dia akan pilih cara yang mudah. Dia macam ni, bila semakin maju teknologi tu, manusia menjadi semakin M. Betul. Macam contoh lah, kita ambil, dulu orang boleh berjalan kaki betul. Nak daripada Sungai Kelang pergi sampai Sanggup lah, tak kisah pun. Betul. Naik gajah on train. Pernah. Kenapa sekarang bila minyak mahal, orang tak revert back to that? Betul. Sebab benda tu dah jadi. Tak, kau dapat mana gajah Faiz? Dulu kan orang Jangan cerita pasal gajah. Dulu Tak ada masa gurau. teknologi kereta tak ada. Betul. Orang banyak pakai kuda, orang banyak Tak, berjalan kaki. I mean kalau kata daripada segi sektor yang transportation, orang sekarang dia akan cakap kenapa tak boleh pakai, because kita tak boleh blame daripada segi transportation, mungkin services tu yang pandai, mungkin diperlihatkan kembali lah oleh pihak kerajaan. Salah satu sebabnya mungkin cuaca. Okey, kita punya kita kat cuaca Malaysia. kat Malaysia ni quite strong bila time kepanas. Panas. So you nak Hujan, jalan sejuk. pun sejuk. Dulu sebenarnya bagi aku lah, kata benda tu ni, okay, kita contoh mungkin kereta ni kan. Kita ambil kepada lift. Kan? Bila adanya lift, orang dah tak pakai tangga. Betul lah. Betul tak? Ada escalator, orang dah tak pakai tangga. Betul lah. Sedangkan naik tangga tu sihat. Betul. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia orang dah terlampau depending kepada teknologi. So that's why macam M cakap tu betul lah. Bila mana benda tu ada, orang akan
Guna betul. Best, is a good tool. It's a Yalah, good. dia memudahkan. It's a good. Tapi kita akan jadi the bad choice, the Tu bad reliable lah. reliant kat kita lah kan. Sebab kita terlampau menggunakan benda tu dan kita Betul. kita gantikan kesihatan kita dengan kemudahan kita kan. So aku nak tanya korang, kalau kata daripada segi teknologi yang macam tu kita dah boleh rasa nampak impact dia. So dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang lah. Sekarang kita apa jadi yang time korang travel. rasa akan impact dengan AI? Dia nak tahu AI tu akan datang membahayakan atau tidak. Tunggu nanti ada satu lelaki dia akan datang ke bumi dan akan bogel. Aku dah agak lah. Itu dah keluar. Kau dah tahu? Tangan dia boleh tukar-tukar. Tangan dia yang tu Itu 3000. Dia jahat. Ya, yang tu jahat. Dia okay. ada yang keras sikit tu. Oh, yang keras sikit I'll be back tu. Yang Tapi dulu yang tu dulu pioneer punya tu sebab rasanya kita tu sebelum Wall-E lagi. Betul. Sebab kita tahun 90-an. Tapi Betul. still orang dah terfikir dah. 80-an pergi Dia sebenarnya. dah ada Ha. idea dah benda tu. Dah ada idea, betul. Just that nak kembangkan idea tu ke tak tu dia orang nak fikir lah. Betul. Tapi kalau tanya aku 5 ke 10 tahun akan datang, dia tengok macam mana kita adapt dengan AI ni. Actually AI ni takkan menggantikan manusia. Macam mana pun takkan menggantikan manusia. Sebab manusia tu akan beradaptasi lah daripada benda tu. Betul, betul. Kita dah beradaptasi berapa lama lah. Dah berapa banyak pertukaran lah. Daripada Orang kata, gua, keluar gua, ada rumah kayu Sebab ke rumah macam batu. daripada segi tahun kan 5-10 tahun macam I tanya soalan ni tadi lah, did you expect AI will be here dalam 10 tahun sebelum? Tak ada orang expect. Betul. So kita dalam 5-10 tahun nanti kita tak boleh expect apa yang akan jadi. Mungkin daripada AI ada lagi something yang gempak lagi akan jadi. We never know sebab sebelum ni siapa yang predict AI akan ada? Everyone was like Google je. Then AI datang. So who knows dalam 5-10 tahun nanti ada something called IA pula. Terbalikan AI. dia Tak, mungkin masalahnya Google masih ada. Google pun create AI sendiri. tu kata aku so dia rasa boleh mungkin akan macam-macam. beradaptasi. Okay, macam sebelum ni kita ada komputer. Okay, bila kita dah ada komputer, kita masih lagi prompt. Betul. And then kita switch to Phone. kita panggil as apa tu, search engine lah. Search engine, yes, Google, kita masih Yahoo. lagi prompt. Kita yang prompt, dia bagi kita ni. Now kita dah ada search engine yang kita prompt dia pun prompt kita untuk the more accurate To give us a more scope lah, yes, specifikan. kecilkan scope dia. So dia accuratekan lagi ni lah. Aku rasa akan datang maybe boleh jadi that benda tu terus fikirkan untuk kita based on common prompt. Bahawa bagi aku Could tu be. atas Ya, lah kan. Dia akan sebab datang. dia macam mana pun dia still satu tools. Zaman dulu ada komputer tak? tak ada. Tak ada. Bila ada komputer, contoh kita dah pakai komputer. Kalau sekarang phone pun dah boleh buat kerja, boleh buat PDF apa semua. Tapi kita still pakai tak komputer? Betul. Still boleh. Still pakai. Lepas tu ada phone. Phone terlalu kecil lah buat kerja, keluar pula tablet. Betul. Tapi orang still buat komputer. Betul. Komputer boleh main game. Tapi still buat konsol. Betul. Konsol. Benda tu hanya sebuah tools. Tapi at the end, kita as user sajalah. Still Betul ada lah. needs untuk benda tu Kita lah. still ada dia, needs. dia actually idea Perlukan tu user memang juga. Betul. something yang Keperluan lah. pernah ada yang kembang. Dia tak ada macam suddenly from Tak nowhere ada. idea tu datang. Macam Betul. phone pun dulu phone biasa je tining. So Sebab- the idea dah ada dah. Yeah, Just because- kembang Betul. and then dia modernize Betul. sekarang sampai AI. Sebab ada syarikat-syarikat besar ni biasa normal lah. Betul. Macam you cakap sendiri kan Vinesh kan. Dia kembang-kembangkan because kita tengok majority kan. Kalau you pergi tengok telefon Apple sekarang. Dulu kita cakap Apple weh. You pakai Apple. Dulu kita tak jangan sebut Apple dulu. Kita sebut Nokia. Oh, Nokia. Kan Nokia dulu. Okay. Kalau 3310 tu orang kalau kenal lah you pergi Google lah 3310 tu kalau boleh tak nak tukar telefon betul tak Faiz? 3310 tu handphone yang paling gempak paling keras Masa tu jatuhlah berapa banyak kali baling lah anjing pun Masuk you pakailah balik ID telefon tu yang tu mandi. Sebulan tu cas sekali je. Ya. tak ada pernah pun kita terfikir Betul. buat apa aku nak tukar telefon Ya betul. Memang Sekarang, tak pernah. kau pergi tengok kedai-kedai Kau tukar casing. memanjang tukar telefon Ya. Dulu kau tukar casing je. casing Ya. weh. Casing 40 kau tahu apa? Betul. Yang transparent ada zip. Betul. Tak, aku pernah pakai 3310 tapi casing aku Nokia Endgame. Yes. Sebab biasa Oh, ya? ada yang Ah. kuning Bukan merah. boleh. Boleh 3310 tapi makan macam Ya, screen lah colour. Jadi sabun. Yalah, Pakai tukar-tukar sabun. lah. Kira Zaman tu. masa tu Mr. Faiz tu T20 sikit lah. Because zaman Bapak ada businessman. zaman tu you tak pernah terfikir pun apa yang akan jadi Betul, kan. betul. Tapi kita pernah terfikir you ada telefon 3310 you tak nak tukar dah. Kau cakap telefon apa pun. Tapi bila zaman perubahan macam you cakap
bila you adaptasi, maksudnya syarikat telefon tu dia beradaptasi. Nokia dia tak beradaptasi. Dia berfikir skrin tu cepat pecah. Betul tak? Sebab tu dia tak pernah terfikir aku nak buat jugalah touch screen punya telefon tu. tapi tak berjaya. Tak, bukan. Masa tu dia tak buat lagi awal-awal. Dia antara Dia tak pelopor start. yang tak nak buat. Dia tak nak buat. Sebab dia nak unik dengan idea Dia nak unik Ya, still. macam BlackBerry lah. The first one yang ada touchscreen yang Sony betul Excel. break the market is iPhone yang ada touchscreen first adalah iPhone. Yes, Sebenarnya. iPhone. Touchscreen. Yes. Because all the phone semua ni dengan satu stigma keypad. Keypad, yes, betul. Yes, Yes, Keypad. kalau Yes, kau sebab nak ada keypad, type apa semua masih lagi Betul. pakai sebab because at that time orang masih lagi dengan keadaan Relay. B 2x2. Betul. Nak E 2x3. Betul. Tiga, ah. So benda tu orang akan dah dalam kepala otak orang sampai Kita dulu kau bawa coding motor, lah, kau betul. boleh type tanpa Boleh betul tekan tengok. tanpa boleh tengok. So benda sekarang ni kau type apa benda sambil kau tak tengok, kau tengok apa benda yang kau type kan. Yes, betul. ACSW Oh, tak. mencarut je jadi. Sebab aku pakai ni, yang iPhone kan dia ada yang tarik-tarik tu, spelling. Swipe. Dia bukan swipe, kau tarik, contoh Suggestion. bukan suggestion. Tak, dia terus bawa je A pergi B. B pergi tu. Habis pakai. tak payah So kalau dalam jam buat tu yang tak bagus. Yang ni jangan tiru lah. Jangan. Kalau boleh jangan tiru. iPhone Kalau boleh, professional. masa awak bawa kereta, bawa je lah kereta. Jangan jadi macam dia. Ini adalah impact AI. Benda ni kalau boleh editor tolong cut yang benda ni. Jangan keluarkan benda ni. Tak, Bahaya. aku nanti tadi tak voice view. auto caption keluar sendiri. Ya, application boleh. Tapi maksud aku tadi daripada segi apa dia punya impact kan selama 5 ke 6 10 Negatif tahun. lah kalau nak tanya. Kan bagi aku sebenarnya AI ni ada tak ada adaptasi tu aku agree, tapi kita sebenarnya dah ke belakang. Because you sendiri Human, ya, betul. kita human ni kita dah terlalu bergantung harap Rely. kepada AI. AI dah You overtake. sendiri sampai tak tahu sebenarnya kapasiti kita Betul. tahap mana. Betul. Sebab kau dah terlalu bergantung harap dengan teknologi sampai kau sendiri badan kau, otak kau tak berkembang kau. Otak kau berkembang daripada segi apa yang kau baca dan kau prompt. Betul. Tapi kau sendiri tak tahu sebenarnya kapasiti aku berapa Kira- banyak yang aku boleh sebab masuk. dulu kan kita ada buat sesi brainstorming. So called last brainstorming bila you dengar? After AI datang. Tak ada dah. Tak ada dah. Sebab you tak boleh brainstorming dalam bahasa Melayu panggil apa? 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 Sumbang saran. Sumbang saran, tengok. Sumbang saran. Sumbang saran. Tu sebab aku membaca. Kalau ikut aku yang memang Google Translate brainstorming adalah otak ribut. Bukan. Otak ribut otak kau. Itulah maksudnya kan. Kalau you daripada segi you sendiri human, kalau you nak tahu daripada segi kapasiti badan dan otak kita boleh masuk tahap mana, you tak boleh prompt AI. Ya, betul. Nak tak nak kita yang decide AI tu buat apa. AI tak boleh gerak sendiri. Betul. Takkan tiba-tiba AI ChatGPT, good morning Faiz. Takkanlah. Itu Siri. Itu Siri. Oh, itu Siri. Itu Siri. Tak, tapi Siri pun nak tak nak, dia based on data yang kau nak. Betul, dia pun Kau dah bagi tahu dia, okay Siri, please wake me up. Betul. Contoh beritahu aku apa kan. Wake up Faiz, good morning. Okay, macam bercakap pasal Siri ni kan. Aku ada nampak Siri berapa? satu video. Kita kan episod 5. Aha. So Siri 5 lah. Tak, okay. Untuk video AI ni, aku ada nampak satu video ni kan. Aku nak tanya pendapat korang yang mana dia letakkan AI sebelah. So, dia gunakan AI, contoh OpenAI ni untuk bercakap dengan Gemini. Dalam masa yang sama, ada AI yang ketiga tengah listen to that call. Faham tak? These two conversation, and then suddenly AI yang kedua ni detect ada lagi satu AI tengah dengar. Faham tak? So AI cakap dengan AI lah. Tak, then actually ada 3 AI je. Tapi AI kedua ni detect another AI. Betul tak Faiz? detect another AI yang dia tengah bercakap dengan contoh OpenAI tengah bercakap dengan DeepSeek. Okay. DeepSeek ni detect yang AI yang ketiga ni. Faham tak? Oh. And then apa yang DeepSeek ni cakap, ni aku bagi contoh lah. AI yang kedua ni cakap ada orang tengah listen kita punya conversation. Kita tukar kepada encoding version. And then dia orang cakap encoding version memang terus bahasa yang encode punya bahasa yang which AI sahaja ataupun kalau kau adalah Masa AI coding boleh sahaja. berasa dengan kita lah. Yes. Then that one make me think. Because kita dah bagi satu capabilities untuk dia belajar sendiri. Ya, betul. And Dia self-learning punya tools. Betul. And kita tak tahu apa benda yang kita feed.
Faham? Jadi Age of Ultron lah. Yes. So, benda ni Yes. Betul. Betul. Jebak. Aku nak tanya pendapat korang lah sebab benda ni yang akan ada impact dia dalam masa 5 ke 10 tahun. Yes, AI baru. It's a new tools dekat kita. Mungkin dalam 3 tahun ke 4 Baru tahun baby sekarang ya. masih lagi baby. Betul. But what if The kita risk. dah provide dia dengan military information? Yelah betul. Faham tak? Kita dah provide dia with expedition punya information. Cuba bayangkan dia ada information yang journal yang datang jajah macam yang Albuquerque, Alfonso Albuquerque punya journal. In which dia dah kalau cuba bayangkan kalau AI ni dah memang betul study this journal and everything. And then dia dah ada tahu rahsia-rahsia yang because they can access semua tu. Betul. Dia jadi sikit. That's why. Tapi bila Avilan sebut pasal Age of Ultron, tiba-tiba dia jadi overthinking. Kau Ya, macam mana lah betul. AI ni dia pergi hack kilang proton. Tiba-tiba dia hack. Tapi benda tu boleh jadi dia. Yeah, because- Benda tu boleh jadi because kita sendiri yang bagi capacity tu kat dia. AI kan. You prom kan because you pencipta. You yang bagi access. Sebab itu benda ni daripada segi impact dia memang amat besar kalau you salah guna. Itu orang paling takut sekali. Tapi AI ni macam salah point guna. tu betul sebab kalau you tengok orang Age of Ultron pun dia orang yang buatkan dia jadi jahat tu pun is also a human. Tapi dia bukan sengaja, dia tersilap. So Sebab dia terlampau cepat self-learning. Yes, betul. So it's actually a human error could lead them to become very macam jahat tau. Betul. Di mana jahat tu kita tak boleh kawal sebab dia orang memang OP. Dia orang tahu information, data macam Faiz cakap, dia orang tak ada information yang memang sulit. Betul. What if everything leak? Tapi I think kalau macam untuk macam Faiz punya concern kan daripada segi military punya data apa semua, I think kalau military punya data dia punya sistem agak berbeza. No, I think Dia definitely tak sama dengan website perpustakaan awam. tapi I think personally untuk macam keselamatan daripada segi rahsia-rahsia negara, benda tu memang tak boleh diakses oleh AI pun. There is a prompt yang definitely ada, macam cakap tadi, is a limit. Dia ada Mesti kena ada kalau limit tanya dan mesti kill dia switch. akan restricted. Ya, dia akan ada kill restricted. switch. Tapi macam Faiz bagi tahu is what if. What Sebab if lah. human make error. Ya, sebab tak cakap konsep, faham konsep Faiz. Sebab dia punya konsep adalah OpenAI akan share the source Yelah, betul. dengan back to the coding original coding lah. Dan most of the AI akan follow that original code. Betul. That's why dia panggil as open source. Tapi you guys kan tanya sebab Faiz dah ceritakan pasal AI tu bersembang, tiba-tiba detect kena ada AI kan. Contoh kita kumpul 5 phone, semua bukan AI yang berbeza. So kita bagikan satu topik untuk diorang bincang sama Kita sendiri. tengok dia orang buat apa. Tengok diorang bincang macam Actually mana. it's a good thing sebab kita nak tahu boleh tak Kita tahu AI capability diorang tu setakat mana kan. AI boleh- Adakah perbualan diorang boleh menggantikan podcast macam kita? Betul. Sebab aku Tiba dia orang buat kan, "Oi, YBZ hari ni episod keempat." Tapi Tiba- korang pernah tengok podcast Baby? Beyblade. Baby siapa? podcast. tak. Tak. Baby, you mean like podcast baby. is actually made by AI. Podcast 100%. untuk budak-budak baby tu macam tu. Yes. Within the baby itself, diorang sembang macam dalam podcast. Baby tu bersembang. Yes. Tak nangis made by tak? AI. Macam tu. Made by AI. Macam tu lah. Dia buat macam mana dengan pakai headset apa semua. Wow, Baby okay. dia explain pasal AI punya pasal baby punya behavior. Apa punya ni. The first time aku tengok benda tu aku tengok tahun lepas. Tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Yang mana Masa AI podcast tu baru nak dia naik. study behavior baby tu sendiri. No, AI tu buatkan podcast tapi baby yang menceritakan, faham tak? Podcast antara baby. Ni adalah baby, kau pakai pakaian baby ni ke? Memang video tu adalah Tak, video baby AI. tu memang video AI. Video yes. AI lah. Aku ingat ada artis jemputan Justin Bieber. Tak, Tak, bukan aku ingatkan dia kumpul baby. Lepas tu baby tu lepas tu AI tu translate kat bawah. Translate baby punya Ah, language. baby, Aku ingat macam tu. ah. Aku bila dia sebut baby tadi aku dah memang teringat. Itu cerita Baby. Oh. Bukan. Itu bukan. Sebab I pun dah ingat dah nak bawa phone Itu pergi Justin dekat Bieber. baby. Try explain. I want to know what you cakap. Kita faham. Oh, faham lah. Itu yang aku nampak. At first macam okay, bila AI dah boleh buat benda ni, sebenarnya dia dah boleh gantikan podcast apa pun. Betul. Untuk video AI bagi aku Tapi jangan diajar lah. daripada creative line AI boleh kata 70% to 80% lah. Aku daripada segi human punya interaction, human punya touch, human punya life lah kita kata. So apa yang akan rasa impact atas AI? Bagi aku tak ada sangat lah. As a human sendiri, aku sendiri personally, aku pun tak banyak guna AI.
untuk kehidupan harian aku, sebab aku tak suka bergantung harap kepada satu teknologi yang di mana aku tak tahu keberkesanan tu. Betul. Sebab kita generasi Y, kita masih Aku- lagi dalam gelap, Aku mesin dalam boleh rosak. yes, betul. Aku masih dia anggap di mana aku zaman-zaman yang di mana aku nak tak nak aku kena belajar something. Dan aku tidak boleh betul-betul mengharap dengan AI ni. Sama ada dia betul atau salah, itu mungkin Atas dia. atas dia. Betul. Atas dia lah. Dia bagi tahu prompt tu. Dia Kalau berdasarkan kita risiko cakap dia lah. kalau kita cakap kalau kita cakap benda ni betul atau tidak, dia akan cakap betul, tapi dia akan bagi kita satu solution lain. Ya. Tapi sedangkan kita tahu actually apa yang kita buat ni dah betul. Contoh, Dia akan AI tu sendiri akan bias kepada kepada dia prompter sendiri lah. punya prompt. Ini yang kau tak tahu kan. Aku pernah tunjuk kat Avinash. Dia ada coding. Oh, yang nombor tu. Yes. Dia ada coding untuk Okay, boleh share lah. dia ada coding yang untuk ChatGPT ataupun AI tu sendiri untuk kritik kita. Okay, betul. Maksudnya apa yang kita bagi tahu dia boleh disagree. Biasanya tapi ayat dia kan. Tapi. Betul. Tapi dia dah tak dia kata, tak boleh buat macam ni sebab akan jadi macam ni. Dia akan bagi tu konsekuensi. Okay. So macam I tunjuk kat Avinash tu, kita buat think tank. Maksudnya dia akan fikir lebih details lah. So bila dia lebih details, apa yang kita nak tu senang kita dapat. Barulah kita tak mudah dapat benda-benda yang kita tak nak. So berbalik pada yang isu puitis tak puitis. Bila kita tak details apa yang kita nak, diorang pun tak boleh generate apa answer yang kita nak exactly. Betul. Sebab tu pentingnya prompt yang baik. So this is one of the adaptation yang kita kena buat lah. Betul. Kita kena adapt daripada segi macam mana kita nak gunakan AI yang betul. Even kalau kita tak bayar RM99 sebulan pun still boleh pakai. Betul. Sebab tu kalau nak jawapan best kena ni lah. Sebab aku pernah buat satu speech lah masa aku jadi ni dulu, nak buat satu speech. Tapi takkan aku nak bagi tahu speech tanpa aku buat fact check. Aku tak suka cakap tanpa fact. Betul. So mana AI dapatkan fact? So aku prompt siap-siap apa yang aku nak, dan aku nak cakap dalam tempoh berapa lama, apa fakta-fakta yang aku nak kemukakan supaya benda tu tak redundant. Bila kau bagi satu benda yang fakta dan redundant dengan benda orang dah buat, nampak tak smart lah kat situ. So bila dia keluarkan, okay aku dah lampirkan ataupun rujukan, dia bagi lah website apa, buku apa, dia akan beritahu. So kita akan search lah based on buku. Nak tak nak memang kita kena baca juga. Betul. Walaupun dia dah Untuk siap kau kan. faham daripada segi penerangan. Yes. Betul. Walaupun nanti bila kau tengok cakap kan, kau ni cakap ni benda ni dah buat dah. So sebenarnya kalau kau tak baca, kau tak tahu. Betul. Sebab masa aku pernah bagi speech tu, orang macam beta, benda ni kan ni. Cakap sabar dulu. Aku baru cakap bersabar dulu. Sebab aku dah baca. But you dah checkmate dia. I dah checkmate dia. Sabar dulu. Jawapannya dekat belakang. Ya, betul. Bagi aku habis cakap dulu. So dia pun duduk. So asalnya dia sebenarnya nak screen time Yelah. kamera Dekat tu dia capture. je. Sebab once you tekan button tu dalam, tahu tak dalam parlimen, kalau you bagai biasa parlimen, kau tiba-tiba kamera pergi kat muka orang ni. betul. Pergi kat, actually dia punya sensor tu tahu kat mana? Kat mic. Kalau you tekan mic, kamera tu automatic pergi kat you. Kamera dia macam ni je, CCTV tapi besar. Besar lagi. Kecil je Dewan Parlimen tu. Pergi pom tu kat muka you. Contoh kan, kalau tengok yang viral-viral tu tidur apa semua kan. Sebab dia ni, dia tekan mic. Tekan. Contoh aku sebelah Kimi kan. Kimi yang cakap. Aku pejam mata. Tapi bila tekan mic tu pergi kat muka Kimi. M lah. Muka M. Muka M. Kimi tu member aku. Dia pergi kat muka M, sebelah M tu pun akan nampak tengah tidur. So kena prompt yang sebaik habis lah. Kawan Kimi tu mesti nama Jack kan? Kawan Yang Jack, yang 3 episod tu. 3A. Itu Episod jangan, tiga. jangan. Jangan ikut. Okey, jadi aku nak summarizekan lah benda berkenaan dengan episod kali ni. So dalam sektor yang paling berisiko, as we all agree, ada sektor-sektor yang more service lah. servicing Dia lah nak yang- add jugalah daripada segi artis-artis pun banyak orang lost their job lah. Betul lah. Of Gemini and all Ya, that. baru ni kan yang viral pasal lagu Aku. Kita yang sebut. Tapi actually benda tu biasa je sebab lagu dia catchy je. Ada lagu Zara Khairina pun daripada AI. betul. Dia nampaklah sektor-sektor which is kreatif antara yang paling Penulisan lah. Tu aku cakap penulisan tu dia actually banyak daripada segi memang yang daripada awal lagi aku tahu penulisan ni sebenarnya kalau kau tak ada jenis puitis punya mind atau puitis punya mindset di mana kau nak menulis karya ataupun penulisan lagu, pengarangan daripada segi pembuatan lirik. Aku rasa inilah salah satu pekerjaan atau sektor faktor di mana dia akan merudum. Dan orang akan tertumpu kepada
pembuatan tu AI je lah buat, Ya, tak ya. apalah, tak payah fikir lah. More kepada kreatif Ah, line lah kan. tak payah Kreatif fikir lah. Kreatif tu line. antara sektor yang Ya, paling nak buat poster apa semua kan. Tapi orang nak tak tak nak, AI tak boleh generate poster. Ya, janganlah ulangkan benda point aku. Aku dah beritahu kan. Oh ya ke? kreatif Tak, line. tak bukan. Takkanlah nak buat, takkan kau nak buat banting, suruh AI buat banting. Dia buat bagi gambar, takkan dia pergi print apa semua. Betul. So, Balik dia pasang antara- kena dapat lesen. Dia antara orang kata apa, sektor yang ada potensi risiko dia. Hmm. Ada sektor yang ada potensi untuk improvement Betul, dia. betul. So dia akan ada macam positif and negative side. Yang mana ada positif dia adalah in which kita akan jadi more kepada focus oriented untuk kita cari information. Dalam masa yang sama, negative side dia in which kita akan jadi malas lah. Lebih malas lah. Maksudnya daripada macam aku cakap ni, lagi canggih teknologi, manusia jadi semakin Betul. So mana untuk summarizekan lagi untuk 5 ke 10 tahun akan datang, tak mustahil untuk kita ada self-serve robot. Maksudnya made robot sendiri lah yang kat kedai mana makan dia dah ada. boleh- Mungkin. kan. Sebab sekarang ni kita dah start dengan mesin dah datang Betul. bawa apa semua. Dan tak mustahil dulu kita based on waiter datang, dia ingat muka kita. Oh, macam biasa, macam biasa. Betul. Tak mustahil AI pun boleh Boleh jadi macam biasa lah. Sebab kan kalau dah hari-hari masuk kau punya coding, dia dah tengok muka kau, scan TOI. Betul lah. Mungkin dia akan auto orderkan untuk kau bila dia moment dia dapat tu. So Ya, nak dia based on data kita lah. Yalah, betul. Cumanya daripada segi will AI replace human in terms of workforce tu masih lagi jauh lah. Jauh. Because of benda tu kita masih lagi perlukan critical thinking. Critical thinking human ni dia tak sama macam mana critical thinking machine. Because ini aku suka berpegang kepada one of ayat Quran lah. Yang mana Tuhan dah bagi tahu dia nak ciptakan khalifah kat muka bumi. Yang tu yang dia bagi tahu dekat semua ciptaan kat langit dia lah. Yang dia nak buatkan satu, which is dia Allahu Khaliq lah, Maha Pencipta kan. So dia nak ciptakan satu lagi dia punya representative, which humans lah. Dan kalau kita tengok, kita walaupun sebenarnya antara hidupan yang paling sikit capabilities kita tak boleh terbang, kita tak boleh bernafas dalam air, kita hanya perlukan oksigen, but we create more than other creatures lah. So that's why dekat situ dah menunjukkan yang mana kita ni memang representatif lah kan. Betul. Walaupun kita tiba-tiba kan, tak boleh bernafas dalam air, buat ada tabung semua, scuba. tiba-tiba rasa special lah kan, Still jadi adapting lah. So, that's why human is very Yes, special. definitely. And it's very hard to replace humans if we know our true value. Faham? Betul. So bagi aku untuk episod kali ni is a good topic. Kita banyak bahaskan benda-benda yang bagi aku ilmiah sikit lah. Compare tu yang lepas, episod lepas kita bincangkan berkenaan dengan pengalaman Itu relax sikit lah. Pengalaman Orang Kita betul. santai lah. Betul. Bagi yang mana terlepas untuk episod yang lepas, episod yang lepas bagi kami is a very special episode. Kita akan ulangkan lagi nanti episod tu, mungkinlah dekat Daripada episod yang 3A pergi kat 13A, Mungkin. 13A ke 33A. 23A. 3A bergantung kepada nombor-nombor yang ada. Dan juga feng shui yang kita baca. Sebab banyak Feng Shui yang dikeluarkan oleh ChatGPT. betul. Ada juga yang kaki zodiak, ada juga yang kaki yang nak keluar kena tengok kaji falak tu. So benda tu kalau korang ada rasa pendapat korang, kita orang memang menanti-nantikan pendapat korang, apa yang korang rasa berkenaan dengan AI ni. Sama ada dia bagus ke, dia tak bagus ke, sama ada dia membantu ataupun dia tak membantu. Jadi benda tu kita orang kalau boleh korang kongsikan lah dekat dalam komen Dekat ataupun threads kita. Dekat threads kita boleh jemput TikTok follow, kita. boleh jemput quote kita punya video, boleh tulis kat situ apa benda yang korang tak rasa perlu Daripada segi improvise, penambahbaikan daripada segi, ke. Boleh cakap Mr. M itulah, handsome ke tak. sama ada Mr. Daniel masih lagi belum Perwatakan punya kita ke, orang ni datanya. okey atau tidak, gaya muka, gaya percakapan. Lupa nama Apa yang kawan. korang rasa korang nak komen, ya kita orang terima komen tu dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka lah. Walaupun tak kisah pahit manis apa, kita orang telan. Betul. Okay. So bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Aku sebenarnya terlupa tau untuk tagline pada podcast kali ni. Ya. Aku harap Kenapa aku editor- tak buat tangan macam ni? Betul. So aku harap editor boleh ambil daripada yang ke belakang lah. Kan? Sebab
benda ni spontan. Tak ada masalah pun. Tak adalah. Kita orang ada skrip. Cakap skrip Topik-topik apa. tu kita dah kupas awal-awal dah. Cuma Betul. kita ulas je lah balik. Apa, tak ada masalah benda pun. spontan ni bidang terjun lah namanya, bidang terjun kan. Nampak AI tak Tapi- pakai benda tu bidang terjun tu. Okay, bidan tu siapa? Kenapa dia terjun? Itu lah tu. Aku Itu pun- persoalan dia. Itu persoalan dia. Mungkin kita boleh chat GPT boleh tanya dia. Aku rasa kalau chat GPT aku search kat phone aku berasap Aku Maksudnya dia rasa tak lah, membaca lah. Dia tak membaca. tak mungkin membaca. pada pertama sekalinya tu benda tu sebelum keluarnya bidang terjun tu maksudnya tentu orang tu dah nak bersalin. Ui, Ya, tak ada, bidan tak tu ada. terjun dia. Terjun kan. Automatik ni bidang terjun ni, bidang terjun. Betul juga kan. Rumah dulu-dulu kau rumah tinggi-tinggi kan. Betul. So Dia nak boleh bersalin jadi- kat bawah, bidan terjun pada atas. Daripada tingkat 2 kan dia kata, dah sampai. Bidan tu pun daripada beranda rumah dia ke, daripada tingkap kita tak tahu. Mungkin itu adalah origin dia. Tapi itu mungkin kita akan bincang pada topik episod Pasal lain. bidang terjun. Betul. Satu topik bidang terjun je. Bukanlah pasal aku peribahasa ke bahasa-bahasa. Topik yang mungkin awak suka. Saya amat suka. Bidang-bidang yang mungkin bidang awak. Bidang-bidang penulisan, Bidang penulisan, girang gemiram. falsafah. Dalam tu mungkin awak akan jadi host. Akan datang saya pula jadi InsyaAllah. PM. Kalau dipanjangkan umur rezeki kita akan berjumpa lagi. So macam biasa kita nak mohon korang-korang yang baru sampai ke channel kami untuk subscribe, like, tekan butang loceng, tekan butang follow, Share, sharekanlah kat repost. kawan-kawan, Cuba share. adik-adik korang. Lagi banyak, lagi Untuk bagus. banyakkan lagi view kita. Tengok lagi konten-konten kita dan apa yang korang nak kita orang bincang dalam episod-episod akan datang, korang boleh komenkan kat bawah. Tapi untuk sebelum aku terlupa sekali lagi dan untuk takut kita kena record pula kali lagi nanti kan. okey, boleh. So macam biasalah. Why busy? Because it's Friday.